Halo, seperti mana yang demo tahu? Ke hong Pahang. Ke bangga je Pahang, ke bangga je Pahang, ke bangga je Pahang. Dr. Kenya tu suka sangat. Tapi tu bukan cerita ke hari ni. Ke nak cerita something ni. Pasal ke kampung ke. Demo nak tahu banyak benda yang kita boleh belajar daripada kisah kampung ni. Waktu zaman dulu, di surau inilah tempat berkumpulnya orang ramai. Masa itu, arwah atuk aku ni selalu mengajar budak-budak kampung mengaji. Lepas dah kenal budak-budak kampung tu, barulah tahu kat mana nak cari kapatin, pergi ke kebun durian. Dah dapat semua pekakah tu, malam-malam ajaklah demo gotong royong masak sama-sama. Kat sini demo menggulai lah ke ikan patin campur dengan belimbing. Sedap. Lepas dah mengepong tu, demo pun semayalah berjemaah. Alhamdulillah, hubungan silaturahim dapat dirapatkan. Bila dah hidup bermasyarakat ni, apa yang paling penting guys? Jawapannya ialah pendidikan. Dari sekolah inilah akan terlahirnya generasi-generasi yang bijak pandai dan akan mentadbir negara pada suatu hari nanti oleh didikan seorang insan yang digelar sebagai guru. Tapi zaman sekarang macam tak lain je. Paling budak zaman sekarang ni dahsyat-dahsyat belakang. Tapi tak semualah buat perangai macam tu. Alhamdulillah, ada juga yang masih sudi menolong aku. Sambil demo menolong kekeh, sambil tu lah demo dapat belajar cara-cara nak buat hiasan untuk hari kemerdekaan. Simpulannya, menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah, dan mengulang-ulang ilmu adalah zikir. Mencari ilmu itu adalah jihad untuk teruskan negara yang merdeka.